Salam sejahtera. Kelab Johor Darul Takzib meraih kemenangan pertama di pentas tertinggi Asia, AFC Champions League Elite, ACLE, dengan menewaskan jago kelab China, Chengdu Rongcheng dengan keputusan 2-0. Apa yang lebih manis, kemenangan itu diraih di tempat lawan yang merupakan antara pasukan terkuat dalam saingan liga domestik di China tahun ini dengan keharian lebih 20,000 penyokong. Kemenangan ini juga membuktikan kelab JDT bukan jaguh kampung, seperti yang dilabel oleh pembenci mereka di Malaysia. Kemas kini semasa carta ACLE Zone Timur menyaksikan kelab JDT berada di kedudukan kelima setelah 3 aksi dimainkan dengan mengumpul 4 mata hasil 1 kemenangan, 1 keputusan seri dan 1 kekalahan kepada kelab Buriram. Selepas ini JDT alan pulang ke tanah air untuk meneruskan kempen Liga Super menentang Brunei, luaskan kuasamu Johor.